Hai guys, Assalamualaikum. So untuk video kali ni aku nak bawa korang pergi Aeon Beat untuk cari barang. Kita nak pergi buat mee hoon Singapore. So jom. Aku tak boleh buka mata sebenarnya sebab depan matahari. So boleh je buat kat sini, tapi sebab aku nak lighting. Okeylah, jom. So kita dah sampai dekat Aeon Beat. Dekat Aeon. Now kita nak masuk dalam. So dah siap beli. Sana dekat je, tak jauh pun. Just depan ni je. Sekarang aku dah siap beli bahan-bahan untuk buat mee hoon Singapore dekat belakang sana. So balik ni kita nak kena siang ayam, cuci ayam, and then kita nak masak lah. So jom. Jagung dekat kedai pakcik ni dijual depan rumah. Ni on the way nak balik rumah aku je. So marilah kita meneruskan perjalanan balik. Okeylah, jom masuk rumah. So inilah barang-barang yang aku beli. Kita ada jagung and kita ada bahan untuk buat mee hoon Singapore. Itu sajalah untuk video aku kali ni. Aku nak ucapkan thank you untuk korang yang dah tengok video aku daripada awal sampai habis. Kita pergi beli barang, kita masak, kita kemas dapur lah. And now aku nak makan. So jangan lupa subscribe and tengok next video. Aku akan buat vlog. Lepas ni tak tahu vlog apa lagi. So thank you, bye.